Macam mana nak memahami betul-betul qada qadar. Macam mana nak memahami betul-betul qada qadar, kena belajar. Apa maksud kita beriman dengan qada qadar? Yakni kita percaya semua yang berlaku kepada diri kita dan kepada semua makhluk, sama ada benda itu perbuatan, perkataan, gapo dia ke, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Kita sebagai hamba perlu diam dan senyap, perlu redha di bawah tadbir Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala membekalkan kepada kita usaha. Maka kita perlu berusaha untuk kebaikan. Benda tu berlaku, tak berlaku, tu suku pasal. Penting kita kena usaha untuk kebaikan. Kita akan diberi pahala kerana usaha tu sahaja. Yang berlaku sudah diqada, sudah diqadarkan oleh Allah Ta'ala. Belajar beradab dengan Tuhan. Jangan banyak kecek di bawah tadbir Tuhan. Mujur dia makan nasi kita pun alhamdulillah tu. Pujuklah hati kita supaya suka dan supaya redha dengan Tuhan.